Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips yang amat berguna tentang bagaimana cara mudah untuk naik pangkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, sebagai seorang yang bekerja di sebuah syarikat, sudah tentu anda mahu segera naik pangkat. Tapi bagaimanakah caranya, bagaimanakah jalannya? So di sini saya kongsikan kepada anda semua beberapa tips yang amat berguna untuk mudah naik pangkat. Mudah-mudahan tips ini menjadi asbab Allah SWT suburkan kerjaya anda semua dan Allah berkati rezeki anda dalam menyara diri dan keluarga, insya-Allah. Pertama, anda mestilah mempunyai niat dan misi yang betul. Okay? Hanya kerana niat tak betul, segala-galanya jadi terbuntu. Ataupun tak tahu apa misinya, kenapa aku nak kerja dan sebagainya, maka segala-galanya jadi buntu. Misi anda kena ada dua misi. Satu misi untuk diri dan keluarga, satu lagi misi untuk kerjaya itu sendiri ataupun berkaitannya dengan syarikat yang anda bekerja. Okay? Misi untuk diri dan keluarga adalah untuk menyara hidup diri dan keluarga, mencari rezeki yang halal. You are responsible to your family. Siapa yang ada isteri, ada anak dan sebagainya. Jadi kerja itu untuk keluarga kita. Jangan kita korbankan kerja kita, bergaduh dan sebagainya dan berhenti kerja merajuk, tapi yang menderita adalah anak dan isteri. Jadi kita kena ingat misi kita untuk menyara hidup keluarga kita, insya-Allah. Dan misi kita untuk kerjaya adalah misi kita untuk mengkayakan syarikat. Siapa yang ada misi bila bekerja dengan sebuah syarikat, misi dia adalah untuk mengkayakan syarikat, menambahkan kualiti, keuntungan, nama baik syarikat, maka itu adalah misi yang betul berkaitan dengan syarikat. Dan syarikat akan mengalu-ngalukan orang ataupun staf yang mempunyai misi ini. Dan niat kita sebagai seorang Islam tak boleh lari. Niat tu mesti kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mematuhi niatnya untuk mematuhi perintah Allah dalam mencari rezeki yang halal dengan cara yang halal, pekerjaan yang halal menurut syariah, dan niat nak gunakan masa yang kita gunakan untuk bekerja ni sebagai amalan soleh mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apabila dalam kerja ni kita berjanji dan hasil daripada kita tunaikan janji itu dapatlah beberapa hasil, berbentuk kewangan dan sebagainya. Kewangan dan benda-benda yang dihasilkan daripada perjanjian yang ditunaikan itu, hasilnya rumah ke kereta, barang-barang dan sebagainya, semuanya barang-barang itu akan jadi debu. Tetapi amalan menunaikan janji kerana Allah Ta'ala, maka itu adalah amalan menurut perintah dalam Al-Quran. Dan amalan ini akan nanti ditukar oleh Allah Ta'ala menjadi bidadari, taman-taman syurga dan segala nikmat dalam syurga. Itu untungnya kita buat niat yang betul, insya-Allah. Nombor 2, bagaimanakah cara mudah untuk cepat naik pangkat? Ialah anda perlu mempunyai visi yang jelas. Visi yang jelas. Kamu nampak ke hadapan, your future of your career nampak ke depan. Alright? Saya pernah bertanya pada seorang kawan saya, dia merupakan personal chef. Chef tahap tinggi, personal chef kepada Sultan Brunei Darussalam. Dan makanan atau masakannya telah dimakan oleh raja-raja di seluruh dunia. Jadi saya pergi ke rumahnya di Brunei dan saya tanya, at what point of your life yang you decide nak jadi posisi yang macam ni, yang paling tinggi dalam bidang chefnya? Maka dia kata dulu dia pernah kerja kat Dubai dan dia pernah cakap dekat tunang dia nampak ada satu chef yang nampak berjaya. Dia cakap pada tunang dia, do you know, one day I want to become like him. Jadi ada tekad, dia nampak. Jadi bila kita berkawan dengan orang betul, nampak tokoh-tokoh yang telah ke depan, mungkin kerana mereka telah mendahului kita dari segi umur dan sebagainya, dan kita suka pencapaiannya di mana mereka berada dan kita nak berada di tempat itu pada satu masa yang akan datang, maka eloklah kita draw satu visi yang jelas tentang ke mana kerjaya kita akan tuju dalam masa yang beberapa tahun akan datang, insya-Allah. Ketiga adalah bina perhubungan dengan mentor. Okey. Dalam kerja ini kita kena pandai, tapi jangan terlalu memandai-mandai. Kita perlu ada guru ataupun mentor. Dalam tempat kerja kita, contohnya company itu mungkin dah ada 20 orang yang kita join company itu sebagai orang yang ke-21. Sudah tentu orang yang dah ada orang yang berpengalaman, yang tahu buat kerja,
tahu keadaan company itu dalam organisasi itu, maka kita berkawan dengan dia. Tolong tunjuk ajarku Sifu. Okay? Tunjuk ajarku Sifu. Bang, macam mana nak buat ni bang? Bang, kerja kita ni macam mana nak buat dengan cara yang lebih baik, cara yang lebih berkesan, cara yang lebih cekap, cara yang lebih menjimatkan. Abang ajar saya bang. Abang, saya nak jadi macam abang lah. Macam mana? Ajar saya bang. Jadi humble yourself dan belajar, berguru. Sedut kekuatan-kekuatan, ilmu-ilmu, kemahiran-kemahiran daripada orang yang lebih senior dengan kita, insya-Allah. Nombor 4, bagaimana cara mudah untuk naik pangkat? Amalkan TLT. Apa itu TLT? Tulis, laksanakan, tulis. Yakni, first kita tulis rancangan kita, apa kita nak buat. Write your plan. Kemudian kita laksanakan, execute seperti mana yang kita telah plankan. Laksanakan ikut apa yang kita telah tuliskan dalam plan. Dan ketiga, setelah kita laksanakan, kita tulis apa yang kita telah buat. Jadi tulis, laksanakan, tulis. Dengan cara ini, kita dengan sendirinya bekerja dengan cara yang terancang, tersusun, dengan ada SOP-nya, dan kita tahu apa yang kita telah buat. Dan apabila kita ditanya kembali oleh bos kita dapat menjelaskan apa yang kita telah buat, dan ini telah ada buktinya kerana kita telah tulis. Okay? Nombor 5, cara mudah untuk naik pangkat. Maklumkan pencapaian anda kepada bos. Communicate. Ingat, bos kita ke, pelanggan kita ke, mereka hanya nak dua saja daripada kita. Apa dia? Satu, solution to their problem. Maknanya apa kita nak, hajat mereka tu tertunai. Alright. Nombor 2, mereka nak good feeling. Good feeling. Alright. So, solution to the problem tu dapat dicapai dengan kita deliver apa yang mereka nak. Kena pada kosnya, dari segi masanya, dari segi skopnya, kita deliver pada bos apa yang mereka nak. Nombor 2, untuk provide good feeling, kita perlu communicate, beritahu bos apa yang kita telah buat. Contohnya, bos perintahkan kita ataupun arahkan kita untuk buat satu event dan dapatkan tempat, catering dan sebagainya. Dan bos telah letak bajet for example 30,000. Dan melalui kecekapan kita, kontak kita dan sebagainya, kita dapat tempat yang jauh lebih baik daripada tempat yang pernah disebutkan oleh bos, dan catering yang jauh lebih baik dan jauh lebih murah. Dan akhirnya bila telah dibuat itu semua, dia hanya mencapai bajet 10,000. Jadi kita beritahu bos, kita punya bajet asal 30,000, tapi oleh kerana saya dapat negotiate ni dan orang ni pembantu dan sebagainya, alhamdulillah kita dapat tempat yang lebih baik, catering yang lebih baik, tempat yang lebih baik, tapi bajet 10,000 saja. Jadi bos pun gembira tengok dia dapat jimat, dan bos gembira, inilah dia good feeling. So kalau kita tak beritahu bos ni, bos tak dapat good feeling tu, dia dapat solution to their problem sahaja. So provide bos with solution and good feeling, and beritahu dia pencapaian kita. Nombor 6, orang kata kalau nak mudah naik pangkat kena bodek bos. Betul ke tak betul? Betul. Alright. Bos tu manusia juga. Setiap manusia suka orang buat baik pada kita. Dan berbuat baik kepada orang yang betul, itu bukan salah. Orang yang marah, orang yang buat baik dengan bos ni adalah orang yang tak pandai nak buat baik dengan bos. Kerana dia tak pandai nak buat baik dengan bos, dan bila ada orang lain pandai buat baik, pandai berkomunikasi, pandai jaga hati bos, dia pun jealous, dia marah. Tetapi ada pun orang yang buat baik dengan bos itu, jangan kamu rasa tak sedap, kerana itu satu kelebihan kamu. Buat baik dengan bos ni dengan seikhlas hatilah, bukan berpura-pura. Buat baik dengan bos ni adalah kita tahu apa bos nak, kita komunikasi dengan bos, alright, kita tunaikan hajat dia, dan insya-Allah kita akan disukai bos. After all, dalam konteks pekerjaan, bos itulah nanti dengan izin Allah yang akan menaikkan pangkat kita. Jadi kita kena buat baik berpada-pada, buat baik kena pada tempatnya, kena pada orangnya. Jangan buat baik dengan musuh bos. Kalau buat baik dengan musuh bos, pergilah minta naik pangkat dengan musuh bos tu. Begitulah. Jadi memang kena buat baik dengan bos. Yang ketujuh, bagaimana cara mudah untuk cepat naik pangkat? Sharpen your saw. Sharpen your saw. Maknanya kalau gergaji itu, kena asah gergaji itu
supaya dia tak tumpul. Jadi bila buat kerja tu dengan lebih cekap lagi, sentiasa efisien. Sharpen your soul ni ataupun learning and grow, sentiasa belajar, meningkatkan kemahiran kita, ketajaman kita. Belajar ilmu-ilmu baru, kemahiran-kemahiran baru, dapat idea-idea baru, ikuti latihan, training ataupun bertanya dengan orang, atau pergi kepada YouTube ke Google ke, tanya soalan-soalan yang betul, atau WikiHow. Contohnya kita kena ditugaskan untuk buat satu event, kita tengok WikiHow to organize event. Alright, kalau kita dikendaki untuk membuatkan satu tugas yang kita tak pernah buat selamanya, tak pernah buat sebelum itu, maka sama attend training ataupun dapatkan source daripada online bagaimana cara nak buat perkara itu. Dan alhamdulillah segala macam soalan boleh terjawab di web sekarang ni. Alhamdulillah, satu kemudahan. Jadi hendaklah kita sharpen the saw. Janganlah kita tahun ini sama macam kita 2 tahun lepas dari segi kemahiran dan sebagainya. So tingkatkan kemampuan, learning and grow sehingga ke akhir hayat, insya-Allah. Nombor 8, bagaimana cara mudah untuk naik pangkat. Bila kita naik atau bila kita capai sesuatu, bukan kerana kita seorang. Ianya adalah kerana ada orang yang membantu, sama ada orang di atas, orang di kanan, di kiri, orang bawahan kita, ataupun orang daripada luar syarikat, supplier-supplier, vendor-vendor, kan, konsultan-konsultan. Mereka tu adalah sebahagian daripada tim kita. Jadi kita tak mampu nak jadi hero. Kita tak mampu nak buat kerja seorang. Kita perlukan satu kerja berpasukan. Dan kita tolong orang, orang tolong kita, dan kita bina orang dan orang pun bina kita. Okey, kita nak setiap orang bawahan kita bina mereka, bukan kita suppress mereka. Dan kita bina rangkaian, bina kenalan-kenalan yang berkaitan dengan kerjaya kita dan kehidupan kita. Kenalan dari segi orang-orang yang positif, orang-orang yang punya al-quwah wal amanah. Bina satu rangkaian yang positif, your positive circle. Alright, jadi apabila kita nak buat sesuatu benda, ada ramai pihak yang boleh membantu kita, dan ini satu kekuatan untuk kita dan akan boosting your career in the company, insya-Allah. Nombor 9, semua bos suka staff dia yang tak mengelak kerja, staff dia yang volunteer. Bos, yang ni saya boleh buat, bos. Contohnya ada satu masalah yang nak diselesaikan, bos tertanya-tanya siapa yang boleh selesaikan masalah ini, dan kita kebetulan kita tahu tentang perkara itu dan pernah buat kerja itu, kita boleh volunteer. Bos, tentang yang ini saya pernah buat, bos, dan alhamdulillah dulu saya buat dan berjaya. May I offer myself to do this task? Bos, why not? Kan? So offer yourself. You have service. Seperti mana dulu you tak ada kerja, tapi you apply to the company, you see, tulis resume, hantar cover letter, datang interview, dan you cuba tunjukkan, you trying to sell yourself. Beritahu bos ataupun penemu dega apa kelebihan-kelebihan aku, what I can offer to the company. So bila dah masuk company pun boleh macam tu juga. You can still selling and offer yourself, volunteer, bukan nak menunjuk. Kita ingat tujuan kita, antara misi tadi adalah untuk menyara hidup diri dan keluarga. Anak-anak kita nak sekolah, perlukan duit, kita perlu naik pangkat. Anak kita nak masuk universiti, kita dah umur 40 lebih, umur 45, anak dah nak masuk universiti, kita perlu naik pangkat. Jadi kenalah buat kerja cara orang nak naik pangkat, bukan setakat itu je selama-lamanya. Jadi volunteer yourself. Mudah-mudahan dengan itu kita punya ruang rezeki lebih terbuka, insya-Allah. Nombor 10, bertindak profesional. Bertindak profesional ini salah satu cara yang mudah untuk naik pangkat dan mudah nak dapat kerja juga. Alright, so bertindak profesional ni at least profesional di mata orang. Apa profesional di mata orang tu? Rupa diri. Rupa diri itu penting. Macam mana kita tengok seorang doktor tu, doktor yang profesional, dia pakai baju doktor, dengan baju kot putihnya, kan? Bagaimana seorang lawyer tu, kita tengok lawyer yang profesional, pakai baju lawyer, putih hitam, dia ada kod dia. Dan begitulah manusia memandang manusia. Alright, nak buat macam mana macam tu keadaan hidup di dunia. Dan be profesional dari segi pakaian. Alright, kenapa apa kena mengena pakaian dengan kerja? Sangat ada kena mengena antara pakaian dengan rezeki. Pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, masa dia jadi khalifah, ada satu orang datang kepada Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin, saya ni hidup susah sangat. Tolonglah nasihatkan saya macam mana, apa patut saya buat." Apa nasihat Sayyidina Umar? Sayyidina Umar suruh dia pakai pakaian yang elok, betulkan pakaian kamu, kan? Jadi bukankah Sayyidina Umar ni seorang yang terkenal dengan pakaian yang bertampal-tampal? Jadi sahabat dia tanya,
Ya Amirul Mukminin, Amirul Mukminin suruh saya betulkan pakaian saya pakai elok-elok, tapi Amirul Mukminin sendiri pakai pakaian yang bertambah-tambah. Sayyidina Umar jawab, aku lain, kau lain. Sebab Sayyidina Umar bukan orang yang berkerjaya dari segi cari makan, tapi orang ni orang yang berkerjaya. Okey, kalau kita nak ke laut, pakai baju ke laut. Kalau kita nak memburu, pakai baju memburu. Kalau kita nak ke pejabat, pakai kerja pejabat yang sesuai. Kalau nak tidur, takkan nak pakai tie coat dan pergi tidur, pakai baju tidur. Nak masjid, pakai baju tu masjid. Nak berenang, pakai baju berenang. Tapi yang menutup aurat dan longgar lah. Jangan pakai baju berenang yang macam jahiliah aja, pakai spender. Itu tak malu namanya. Alright, so profesional dari segi pakaian. Kemudian profesional dari segi cara kita berkomunikasi, cara penulisan kita, cara cakap kita, susun kata dan sebagainya. Ini bekerja dalam syarikat pejabat, dia tak sama dengan bekerja di ladang, okey, atau tak sama dengan bekerja di nelayan. So dalam pejabat ada suasana yang sesuai dengan suasana pejabat. So you got to adjust your conduct dari segi bercakap, tulis dan sebagainya, komunikasi dengan secara yang profesional. Kemudian ketiga, okey, be a problem solver. Be a problem solver. Kita ada cara, ada kaedah, okay? Ada best practices. Salah satu sifat profesional dalam kerja ni ialah setiap kerja dia ada cara, ada kaedah. Dia tak buat sembrono, tapi contohnya project management, dia baca buku project management atau pernah ikut latihan project management. Apa yang dia belajar di universiti itu dia amalkan. Setiap satu kerja tu ada step-step dia, ada objektif dia, ada do's and don'ts dia, ada alat-alat dia. Gunakan alat-alat itu. Be professional in your work, insya-Allah. Dan nombor 11, bagaimana cara mudah untuk cepat naik pangkat ialah cari peluang, cipta peluang. Alright, dalam organisasi itu, terutamanya organisasi yang sedang membesar, okay, sentiasa ada peluang-peluang baru, dan bos pun ataupun owner of the syarikat pun suka kalau ada intrapreneur dalam syarikat itu. Apa itu intrapreneur? Kalau orang yang berniaga, buka perniagaan sendiri, itu dia panggil intrapreneur, usahawan perniagaan dia sendiri. Tapi kalau dalam syarikat, satu orang mewujudkan satu business entity dalam syarikat, dan syarikat itu bukan milik dia, dia bekerja makan gaji, ini dia panggil intrapreneur. Dia mungkin produce, hasilkan produk-produk baru, servis-servis baru, dan ada apa ni, pelaburannya. Jadi untuk mencipta peluang-peluang baru. Jadi satu orang yang bekerja sebagai pangkat biasa dalam satu department, dia nampak satu opportunity baru yang syarikat tu boleh jana keuntungan, maka dia boleh propose, submit a proposal, buat business plan. Walaupun dia seorang eksekutif baru 5 bulan bekerja, dia boleh buat satu business plan kepada bos dia, dan dia nampak bagaimana syarikat ini boleh mencapai keuntungan yang bertambah-tambah dengan adanya satu business unit, satu SBU, strategic business unit. Jadi dia ajukan, dan walaupun pangkat rendah tapi presentasi meyakinkan, bos mungkin boleh wujudkan satu department baru dan dialah jadi headnya. Alright, so siapa yang nak tahan kamu kalau peluang yang kamu tunjukkan itu satu yang menguntungkan pada pandangan mata bos? Alright, so you create your own opportunity, insya-Allah. So ada banyak lagi lah tipsnya. Apapun dengan niat yang baik, dengan visi yang baik, yang betul, dan visi yang jelas, dan pergantungan kepada Allah SWT, overall semua tu yang bagi rezeki Allah Ta'ala, maka kita punya amalan soleh dari segi imanan, ketakwaan, menunaikan fardu-fardu dan sunat-sunat, membina akhlak kita, itu semua dapat menjana, memberi keberkatan dan kesuburan kepada rezekinya. Dan ingatlah, yang bagi rezeki bukan bos, tetap yang bagi rezeki hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap amalan ketaatan kepada perintah Allah, setiap amalan fardu, sunat, baca Qurannya, zikirnya, infaknya, solatnya, dan semuanya itu menarik rezeki dan keberkatan dari khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa sentiasa connect kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekianlah saja tentang tips bagaimana untuk cara mudah naik pangkat. Mudah-mudahan Allah SWT luaskan rezeki kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Little Cat lives